Wih, sekat. Jaga. Pasang. Right, Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi kepada semua. So, kemarin aku dah turun dah di Pulau Aman. Okay, Pulau Aman. Kita dah terangkan dah, kita dah cerita lah tentang ada satu sejarah Lagu Amah yang berada kat sana. So hari ni aku repeat pula di Kelong. Dah memandang kalau ni ayak dah makin nak slow. So kita main Kelong. Bila ayak slow ni selalunya kami akan main, kita akan cari ikan-ikan yang bottom feeder lah belah-belah ni. Macam jenahak ke senangin pun ada juga kat sini. So itulah. Hari ni aku main bersama dengan kawan aku yang dah lama tak mengai sekali. Wazak! Hampa subscribe channel dia. Hampa tengok dia punya channel dekat ruangan. Pin komen kat bawah. Aku ada sertakan dia punya channel. Okay, jadi hari ni kita mungkin akan fokus kepada 3 perkara, 3 benda. Per kita akan main udang hidup. Perdu kita akan try fokus jig tengok. Perti kita akan main sama ada kalau loban masuk sekali kita akan try main loban lah, sebab Kelong ni pun quite famous lah dengan loban dia. Jadi tiga per tu kita akan cuba main sekejap lagi. Jadi udang hidup pun dah tak sabar nak kena cakap dengan mata kain. Yang mana baru singgah channel aku, like, share, subscribe, tekan butang lonceng kat bawah. Yang mana dah dapatkan produk kuying yang aku pakai, link di ruangan description kat bawah. Dan juga yang tertera dekat video ni. Yang mana nak main Kelong YBT dan juga Kelong pakcik belakang aku ni, Kelong Apik, abang boleh tengok nombor telefon yang tertera di ruangan pin komen kat bawah. Jom kita pergi mengai. Hopefully hari ni kita gasak. Mai sini mai. Hari ni Kelong kosong banyak. So kami bebas berjalan lah dekat Kelong ni. Kita try tengok udang hidup. Hai, tungkik mak. Hihihi. Mai ni mai. Bismillahirrahmanirrahim. Jig tu apa? Jig tu apa? Dia tak main udang ni syok waktu bila? Waktu udang tengah gilau. Tu tahu dah. Apa dia? Woi, apa panas? Ngik. Ada barang ke, Bek? Ada barang sekerah ha? Yo. Ni. Hei. Luka dah ni dia tu. Serius ah? Serius lah. Curi seko. Curi seko. Bawah jamban tu ada barang tapi kena ayak tolak mai ni. Kerapu. Wih, sekat. Alhamdulillah. Ada dia pergi sekat tu ni tutupi. Semua ada kubuh dalam ni terus ya. Lantung terus. Ada bawa tadi tip aku. Tu yang aku tak ni tu. Tengok tu. Aku perhati tengok tu kan. Alhamdulillah. Cakap boy. Kok pening. Ya. Selamat datang ke Kelong. Kelong Pakcik, Apik Pulau Aman. Boy dapat. Ekor ni, ekor pecah. Ekor dalam sekilo ni, sekilo lebih. On setup. Kuying vitamin C. PE 0.62. Alhamdulillah. Yeah boy.
Sekat. 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 Jaga rok. Sekat ni. Alhamdulillah. Kuat tu. Bawa bina. Masuk. Belum. Ish. Weh, putui tu. Ada orang punya putui. Ha? Nampak ada tali lebih tu. Angkat tengok. Amboi Wih, saya besarnya. Dah tengah dah. Yeah, boy. Belah ni ada barang tau. Memang ada barang belah ni, jamban ni. Tu yang aku tadi duduk pulung kat situ. Tengok hang boleh belah ni, aku main belah ni pula. Tak sat duk meletup tau sat ni, tau ni. Dah tak sat bawah kelong ni duk meletup ni. Angin ke talang tak tahu. Banyak tempat meletup ni. Betul cakap aku, talang banyak kan. Ayuh udang, kita bekerjasama. Aduh. Yeza. Ketuk cari barang lu. Ada barang kita biar. Macam tu cara aku main bottom. Dah hidup kat sini. Kira banyak tempat lah aku buat macam ni. Kalau boating pun sama, kelong pun sama, sungai merobok pun sama. Aku buat benda yang sama. Aku ketuk kalau rasa ada barang, aku biar sat. Kadang dekat kawasan barang lu tak kisah. Batu-batu kecil ke, tukun ke, dekat situ ada ikan yang besar tu tunggu. Dia macam sini, kawasan sini kan dia jadi macam tukun dia berterabak. So kena rajin lah, rajin cari. Uish. Tak lekat topi. Wah dah hidup. Baru jatuh tu pek. Ketang lah ni. Mampu nak hari lembu punya. Patut tu habis. Lembu. Kaya besar lebih weh. Rupa-rupanya mu. Salahkan ketang pula. Bye bye. Allah mati pula dah. Warna. Warna elok. Talang. Talang. Talang tu baik halus. Besar nampak talang pun. Duk liga nak ikan kat main ni. Tak lekut. Ya Allah ya Tuhanku. Dia boleh ligan saja. Makanlah weh. Yes. Banyak kapek. Banyak. Serius banyak. Banyak dah ikut. Weh, ada lagi dah ikut weh. Ush. Marco Polo. Polo Marco.
Queen Teton. Main-main sangat kan. Oh, nak jalan jom ni. Alhamdulillah. Big ham. Dia yang terang. On Queen Teton 24 pound. Yeah boy. Akhirnya on jig. Depan ni yang boleh tengok. Tapi halus-halus je. Halus gila tu. Saya makan polo. Oh tak lekat. Saya makan polo ni. Ada. Pasang. Mai sini. Ada. Ai, tolong aku topik. Mai sini tukar, jangan nak main dah. Ikan apa ni? Oi, senangin. Talak. Oi. Ambil penyu. Ambil penyu ke? Ikan ada kat ujung rod aku ni. Dah. Alhamdulillah. Aduh. Try yang kali. Gue ingat talang. Weh, saya okey tak? Orang Queen Teton kan. Caca marpa peti ikan ni mampu. 500 dah. 500. Tak bayar sekilo lah, 500. Boleh ya timbang. Saya timbang. 400 gram. Bulat hang tu. Hang tu bulat. Oh. Nah. Weh. Abuan lah dia. Mata 3 kot. Belendiak. Ada barang ke? Oh, pasang. Ya. Itu dia. Senangin satu yang elok lah ni. Yang kopek. Loh. Dah kat tukun ni pun dia ada mampu Allah. Talang. Aduh, hak makan pun halui. Hanyit dia. Oh, tu bek. Wih. Ikan tukun tu bek.
Oi. Aduh, Mai. Lambat sampai. Aduh, Mai. Rasuk dia tuk tu. Tak ada. Okay, siap. Leader aku biasa batu ni. Aku taruh kat mana tempat dia. Sok sampai sok. Aduh, putih dah sampai oi. Aduh. Aku duk target situ lama dah. Kau saya MG dah, Mek. Double GT. Tu hang nampak? Oi, hang nampak lubang? Lubang kecil tu kat tengah tu sikit. Ni. Lubang hujung dah. Ni. Dah belah kanan. Belah kiri yang. Lubang yang hujung kali tu. Ada lubang tu. Nampak lubang tu? Hang top tu depan dia. Hei, padu. 40 pound game piak. 40 pound piak. Dah lah payah-payah nak boleh. Padu dia tekan. Drag pulak nak habis dah weh. Tadi aku duk bising sangat kan. Ada perambut kat mulut sekak kan. Lah ni kena pula kat aku. Padan muka. Padu. Anak Harun. Balik ya. Sobek. Tolong Ustaz. Berbalik. Anak Harun dia masuk ni pula. Mana masuk? Oh, GT. Mana dia? Bot ish. Alun ni pun. Sagi. Oh. Mana ikan tu? Mana dia? Mau lepas ikan. Mana dia? Ada lagi tak? Lepas dah bawah. Waduh. Ya. Mana dia? Hilang dah bawah. Lucut lah. Tali gagal sikit. Tengok, nampak? Go. Besar ni ya, huru hara. Hei, mampu. Hei, Sadaqallahul Azim. Mampu mainan tali apa semua. Ikan besar ni ya. Kecoh. Boleh tengok besar ni ya. Punyalah. Aduh, mampu. Kes tu kalau ada tali ni masalah betul. Ikan ni pun tak ada CNR ni. Dah rosak lah, mati lah. Jahanam lah. Pek. Ikan lah. Sadaqallahul Azim. Janji IKAN. Tak ada video penutup. Dah gelap dah. Apa-apa pun tekan butang subscribe pun. Dan jangan lupa untuk tekan link dekat butang description. Kita jumpa video seterusnya. Bye. Assalamualaikum.